Oh yo. Wah. Cantik-cantik ni nak pergi mana ni? Bang, saya lapar. Teringinlah nak makan Damaskus. Shawarma dia. Sedapnya. Lama tak makan. Jauh Bukit Bintang tu. Tak. Dekat Cyber pun ada Damaskus lah. Ya ke? Ya. Jom, kita pergi. Saya tunjuk jalan. Dah sampai. Parking ke ni? Ni bagi. Ada kosong. Ada. Baru tahu ada shawarma dekat sini. Ni lah Damaskus. Tapi bukan Damaskus yang macam dekat Bukit Bintang tu. Yang gini Amir Damaskus. Yang penting kita nak rasa sedap ke idok. Jom kita rasa dulu. Hello, hi. Hi. Hey guys, so ni first time reaction Ijat datang sini kan. Tempat dia cantik kan? Cantik dan selesa. Oh betul lah, sini cahaya dia cantik sikit. So sebenarnya Ijat datang sini je nak rasa dia punya apa? Shawarma Bukan dia. awak lah. Saya lah. Awak dia mengidam. Teringin. Macam mana awak tahu? Saya tengok dekat tracks. Oh dia viral dekat track. Dia belum viral lagi. Tapi saya baca review rata-rata semua cakap repeat. Okay. Saya nak rasa sendiri. Jom lah kita rasa. Tak lapar. Lapar. Okay, thank you. Handsome ah, very handsome. Okay, thank you. No. Supervisor. Supervisor, right, nice. Supervisor dia. So, Macam daging dia macam penuh. you ke? Ni ayam Ni ayam. Yang ni Daging. daging. Besar gila. Wah guys, kalau nak tahu ayam daging dekat tepi dia dah siap kan. Tengok ni ayam. Tu daging. Tapi persembahan dia cantik lah. This is lemon mint juice. Lemon main jus. Lemon mint juice. Oh, lemon man juice. Okay, wah menarik. Thank you. Tukar tempat balik. Tak sini dulu kamera. So kat depan ni ada ni daging. Ayam. Yang ni dia orang cakap ni saiz large. Ini saya last lah. Large. Jom lah. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Barakalana fi ma razaqtana wa qina azabana. Minum air dulu lah. Ijat. Sebenarnya Ijat teringin nak rasa minum air ni jap. Lemon Lemon apa tadi? lemon mint juice. Betul ke sebut tak tahu lah. Okey, bismillah. Wih, Refreshing. Jap. Saya pula nak rasa. first time rasa ni. Sebab warna dia buat kita macam scary. Bismillahirrahmanirrahim. Dia blend dengan ni apa? Sedap lah. Dia blend dengan apa kan? Unexpected betul rasa dia. Apa ni, daun pudina. Daun pudina. Mint, lepas tu daun pudina, lepas tu lemon. Sedap, sumpah sedap. First time je rasa. Dia nak rasa yang daging tu. Okay. Kita rasa macam ni je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Mana sedap. Sedap. Jujur. Jujur. Okay, saya nak rasa daging dia sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rempah tak terlalu kuat. Dia punya masin apa semua balance. Serius sedap. Juicy. Dalam dia juicy. Sos. So dia pun nampak. Sedap. Sebab mungkin sebab Ijat dapat yang panas-panas kan. Serius sedap. Bismillah. Luar dia rangup, dalam dia juicy. Daging dia pun banyak. Betul lah saya baca. Memang sedap. Patutlah. Sampai sebab apa? Wah. Kunafa pistachio. Baru sampai kunafa pistachio. Tapi kita review ini dulu. Ayam dah rasa? Ayam, saya nak rasa ayam. Sedap weh. Tapi dia punya roti, dia punya apa nama roti wrap dia ni kan? Dia punya wrap ni sedap. Saya nak rasa yang daging punya. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terkata. Dia punya sos
tak terlalu banyak. Lepas tu rasa dia balance. Sedap lah, korang kena try sendiri. Personal Ijat lah. Yang dekat sini dia punya roti dia macam sedap sikit. Dia punya apa? ni, wrap ni Wrap dia dia sedap. tak sama lah macam Dia kita tak sama makan macam yang dekat Bukit Bintang tu. Lah. Nak? Abang nak suruh abang rasa ni. Isi dia banyak kan? Nak, abang rasa ayam. Sekejap kalau nak makan ayam, takut ayam tu dia jadi macam kering sangat kan. Tapi ni tak. Tak apa? Ni. Kanan pegang. Oh, asal ni dia crispy. Kiri kanan weh. Sedap kan? Sekejap nak letak dulu. Sekejap nak rasa dia punya. Nak rasa kunafa. Tada. Sebenarnya saya ni tak gemar sangat kunafa yang ada flavor-flavor. Saya lebih suka kunafa Original. yang original. Tapi yang ni dia macam menarik, kita try. Ijat belajar makan pistachio dengan dia lah. Bila kahwin dengan Kak Fatihah ni macam-macam rasa pelik Ijat dapat rasa. Oh yo. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam menarik ya. Dah. Sebab saya takut yang ada flavor ni dia terlalu manis. Yang ni tak. Ya. Awak kena try. Sekejap saya ambilkan untuk awak. Kasi banyak. Tujuh banyak weh. Bismillah. Kan? Boleh repeat. Tak. Dia crunchy. Dia punya pistachio dia banyak. Lepas tu dia tak terlalu manis. Dia just nice je. Sebab saya takutnya ada flavor biasa dia sangat manis. Yang ni okey. Tapi dekat Cyberjaya ni rasa ramai lagi yang tak tahu tempat ni. Buat masa ni memang kalau datang senang dapat tempat duduk lah. Tapi lepas ni takut dah viral kan. Kena datang awal. Sebab kat sini kalau ikut buka pukul 11 kan. Kedai ni buka pukul 11 pagi. Lepas ni takut dah viral. Kalau nak tempat duduk kau kena datang 11 pagi. Sebab dia buka pukul 11 pagi. Korang boleh datang lunch juga. Sebab kat sini tak semestinya ada shawarma je. Dia macam-macam Macam-macam ada. food. No, kita orang record. Ni lah owner dia. Dia owner dia guys. Dia siapa? Amir. Siapa nama? Amir. Isteri saya Amira. Oh, that's why nama dia Amir Damaskus. Ya. Sedap shawarma, sedap. Alhamdulillah Ya, sedap. sedap. Kunafa sedap betul. Sebab saya last pergi dekat KL. Lepas ni tak payah pergi jauh-jauh lah. Alhamdulillah. Tadi ke Cyber je. Duduk ke cyber? Ya. Bomba Cyberjaya. Firefighter lah. Rumah saya. So lepas ni guys, saya jumpa ni Owner dia. owner dia je. Karam, Okay. Mr. Karam. Korang Mr. Karam. Mr. Karam. Yes. Mr. Karam saja, kita jumpa Mr. Karam je. Okay, siapa teringin nak makan shawarma datang kat Shawarma Cyber. sini memang Yes. best. Yeah, betul. Okay, thank you Thank you, boss. sir. Thank Thank you. you, Pak. Ada lagi lamb cider ah? Ada lagi? Ada lagi. Okey. Kita orang datang sini nak makan shawarma je. Manijat tak ada expect apa-apa pun, datang just nak belanja kat Fatihah makan shawarma, tapi dia kata nak bagi lagi. Nak sama makan sedap. Rezeki. Tapi Ijat memang tak boleh move on shawarma ni. Dia pun dah sedap. Kita tunggu surprise. Nama kedai ni tadi tanya, dia kata sempena nama bini dia. Nama bini dia Amira. So jadilah Amir Damaskus. Sebab Damaskus ni salah satu nama tempat taman lipat yang dekat-dekat dengan Palestin sana. Bagus lah. Okey. Dah sampai kan? This is called lamb cider. Go for the sides. Bismillah. Bismillah. Wah. Wow. Wow. Nice. Thank you, sir. so much. Yeah. What is this? Enjoy it. So basically the rice, Rice, this eh? rice and the chicken, sorry, the lamb. Lamb. It will be all cooked inside this one. Okay. With the soup, with the herbs, with the special Yemeni spices. So as you can see here, all the lamb, it will be juicy, full with flavors, so soft to chew and so soft to eat. So I hope you enjoy it. I will leave you. InsyaAllah. Thank you. Thank you so much, sir. Right, bye. So dia bagi kita menu yang kalau ikut apa yang dia cakap tadi, dia makanan ni dia penuh dengan herba. Lemon mandi. Penuh dengan herba lah. So dia akan jadi rasa macam lebih pada juicy dengan kambing dia. Saya jadi Sebenarnya saya excited. tak sabar nak rasa. Order lain dapat lain. Lamb Lamb cider. Ya, itu yang pork.
Aluminium pot nama dia Sidir. Oh yang dalam tu Sidir tadi pot tu. ni Pot dia pot nama tu. Sidir. Sidir. So ni lamb slow cooking lamb dengan tambah lagi nasi. Slow cooking lamb dalam itu Sidir. Masuk spices dengan sayur-sayur. Ni our best seller. Alhamdulillah. So kalau ikutkan yang ni dia punya best seller lah. Lamb Sidir tadi apa? Lamb Sidir. Lamb Sidir. So Sidir tu yang pot nama tu. yang pot tu, nama dia Sidir tu. So dia masak dalam tu dengan herba-herba dia lagi kan. So tu nampak juicy so dengan kambing dia guys. Tengok lombok macam mana. Oh lembut guys. Tengok pun tahu dah sekejap. Dia dah Dia dah lembut guys nampak. Ui. So kita rasa dulu macam mana. Tengok pun dah sedap, belum rasa lagi. Dah rasa macam tu je dulu Lamb Sidir. Bismillah. Oh, sedap. Sedap. Cuma saya nak cakap dia punya rempah tu dia masak sekali dengan nasi tu, kuah dia tu kan. Perfect guys. Dengan kambing dia lembut. Serius lah. Abang Bismillah. cakap betul-betul bang. Cakap betul-betul. Abang janganlah review tipu-tipu. Nanti orang datang cakap apa lah hijab Betul. ni. Tak sedap. Kau kena datang sendiri. Sudah. Saya rasa dengan sos dia. Biar orang sebelah tengok. Abang tak sekarang ni kenapa saya tengok je? Nang lah. Sekejap sampai lupa tau. Sampai lupa listrik kat sebelah. Tu dah bunyi kat belakang tau. Tengok. Kat belakang pun ada benda yang sama. Ijat suka dia punya kombinasi apa? Dia Kuah macam dia. dia rasa macam biryani bukan. Kan? Nasi Arab tu bukan, tapi dia ada special spice dia tu. Sebab tu Ijat nak cakap. Sebab Ijat tak biasa sangat makan nasi Arab ni. Ijat cakap macam mana pun tak tahu. Tapi korang kena try. Dia tak muak tapi memang enjoy. Korang akan enjoy makan ni. Dia bila masak sekali nasi tu dengan flavour tu, dia jadi balance. Sedap ah. Orang kena datang sendirilah. Kau kena datang sendiri. Jangan berdekatan dekat Cyberjaya ni. Kalau nak rasa jauh sangat KL tu, kau singgah je Cyberjaya ni. Ini portion dia boleh makan 3 orang weh. Portion dia pun banyak. Terbaik Amir Damaskus. Sedap abang. Satu lagi dia cakap, owner kata resipi Sepi. ni resipi family dia orang. So korang kalau pergi kedai mana-mana korang takkan jumpa menu yang sama macam ni, takkan. Serius, Saya 100% confirm takkan sama. Apalah biarlah Kak Patiam cakap seorang. Ijat nak makan. Sedap. Lagi satu air dia. Ijat nak puji air dia ni. Kita dah makan banyak-banyak ni kan. Kenyang kan. So kalau kita minum air ni, ada potong bagi kita rasa macam terlampau Yang tadi tu kenyang macam kan. minyak. Apa ni muak sama betul. apa minyak kan. Minum air tu dia jadi Macam ada fresh boleh. Macam boleh makan. Boleh sama makan. bersama makan. Serius. Ijat sama makan. Tengok guys. Tengok. Kat belakang pun order lagi benda yang sama. So memang reality dia memang best seller. Kalau korang datang, korang kena order ni dulu. Dan sedia, masak dalam sedia tu. Serius korang takkan menyesal. Ni kalau kami datang lambat sikit ni, ramai dah belakang tu korang tengok sendiri. Penuh. Penuh dah. Saya baru tahu kat sini dia buka sampai pukul 2 pagi. So korang kalau misalkan terlepas macam tengah malam Nak tak overnight lah. nak overnight, nak Nak lepak-lepak lepak-lepak. minum, korang boleh lepak kat sini sampai pukul 2. Cepat. Okey. Terima kasih Sama. Ni dia punya pekerja dia memang aku cakap apa? Staff kat sini friendly. Staff semua baik. Semua friendly kan. Okay, terima kasih. So kita dah bungkus. Jom kita balik. Kita bagi anak-anak makan. Ni kurma. Kurma lepas tu ada minyak zaitun kan? Minyak zaitun. Lepas tu dia macam-macam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kat sini? Dia tak pelik. Muka pelik tapi macam tak pelik. Dia tak pelik. Tak pelik, serius? Sedap. Dia sedap. Dia macam dia ada rasa kacang, manis-manis. Sedap. Saya rasa sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. First time saya rasa. First time. Macam mana? Sedap. Dia tak pelik. Boleh makan. Boleh makan. Dia jenis yang manis tapi dia manis tak manis sangat. Terima kasih Puan. Kita tengok sampai keluar pun tengok. Dia TikTok. Okay, so guys, alhamdulillah selesai untuk review hari ni. Pendekkan cerita macam mana yang? First saya nak puji, saya tak nak puji makan dulu. Saya nak puji bos dia. Bos dia sangat Humble, friendly, humble. Ya Allah, dia datang daripada mula kita orang datang, dia layan kita orang sampai nak balik, semua staff dia pun friendly. Itu first. Second bos cakap food dia. Food dia jangan cakap lah.
terbaik. Harga pun berpatut. Tadi Ijat tengok sini harga dia. Walau macam shawarma ayam dia tadi RM7.90. Kedai pun baru buka berapa bulan ya? Baru sebulan lebih Baru sebulan lebih. Terima Rezeki kasih. kami pada hari ni, kami datang nak rasa shawarma je, tapi owner dia bagi kita orang rasa apa tadi lamb cider Lamb cider. Lamb cider tu yang masak. Cider tu memang Itu memang kalau Ijat datang Ijat akan order lagi. Saya bagi 10 to 10. Kambing dia memang terbaik. Abang Ijat dia tu lembut. kambing. Dia so juicy lah. Makanan tu memang juicy gila, penuh dengan rempah. Korang datang kau kena order lah senang cerita. Yang penting tak ada gigi pun boleh makan kambing dia. Ya, makannya macam tu. Nenek pun boleh makan. So sampai sini je lah untuk video kali ni. Video santai-santai je. Ijat nak bawa kat Pattaya sebenarnya pergi makan, cari shawarma pergi makan. Sebab dia kata ada satu tempat ni shawarma ni viral kan dekat Cyberjaya. So Ijat bawa dia datang sini dan rasa sini memang sedap dan terbaik. Jumpa lagi di video akan datang. Macam biasa teruskan like, share, komen. Komen lagi kat bawah tu kat mana lagi Ijat boleh review bawa Pattaya pergi dating. Dan komen je kat bawah, nanti kita cuba pergi dekat tempat tu. So terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum. Zan sikit yang